Hadirin hadirat dirahmati Allah, bagi yang mengikuti perkembangan di penghujung kurun ke-19, dunia dilanda dengan agenda global yang menyaksikan dunia seolah-olah tidak ada sempadan. Maka mengalirlah segala zulmat, kegelapan, maksiat ke wilayah Nusantara ini. Kemudian kita dilanda dengan kejutan yang berlaku di Amerika, sehingga mencetuskan kebimbangan, ketakutan kepada Islam yang disebut Islamofobia. Pelbagai lagi penyakit-penyakit yang dihadapi oleh umat sedunia, sebahagian telah disebut oleh Bapak Bupati sekejap tadi. Lalu kami di Malaysia bersama dengan guru kami di Malaysia, Tuanku Ibrahim, berhimpun dengan beberapa ulama pesantren, kalau di Malaysia disebut pondok, untuk mencari rumusan bagaimana mahu menyelesaikan persoalan kepada masalah umat, khusus di Nusantara ini. Kerana di waktu itu juga, di penghujung kurun ke-19, awal kurun ke-20, kita melihat betapa ramai kembalinya pelajar-pelajar lepasan daripada Timur Tengah kembali ke Malaysia, ke Indonesia, ke Aceh, ke Patani. Tetapi walaupun berlaku perkembangan ilmu, lepasan-lepasan pendidikan agama yang ramai, yang banyak di Nusantara ini, mungkin di Aceh juga, tetapi tidak mampu menangani peningkatan maksiat, permasalahan dalam masyarakat. Aneh sekali. Sepatutnya jika benar agama itu dibawa dengan cahaya itu, maka kegelapan akan mundur. Bila datang kebenaran cahaya agama, kegelapan akan mundur. Tetapi yang diperhatikan, walaupun banyak watak-watak tokoh-tokoh agama, tetapi kegelapan tidak juga mundur. Maka kami mencari penyelesaian, kerana dilihat di sana ada peringatan daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang diungkap oleh Dr. Majid Ihsan Kailani dalam bukunya Kebangkitan Generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk menghasilkan kembali generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kita melihat siapa murabbinya, siapa pembimbingnya. Maka dilihat generasi itu mendapat kesan bimbingan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pula merupakan penyambung kepada apa yang digagaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang diungkap oleh Dr. Majid Ihsan Kailani, di zaman aku bukan kekurangan ulama, bukan kekurangan pendakwah, bukan kekurangan ustaz, bukan kekurangan ahli hafiz Quran, bukan kekurangan ahli hafal hadis, tetapi kekurangan di zamanku ialah doktor yang mampu merawat jiwa umat agar dapat disembuhkan daripada penyakit lupa kepada Allah. Maka penyakit itu yang dialami oleh umat aku, itu di zaman Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau di zaman beliau pun sudah demikian, apalagi di zaman ini. Ringkas cerita, alhamdulillah, setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami dipertemukan dengan satu mutiara di penjuru selatan Aceh. Dipertemukan dengan guru kita bersama, Abuya Syekh Haji Amran Wali. Dengan bertemunya Abuya, terbit pada kami satu cetusan penyelesaian
isi yang dicari kepada kerangka yang telah disusun oleh para ulama di Nusantara telah jelas dan nyata. Kerangka untuk pendidikan agama, akidah berpedoman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi telah jelas. Fikih berpedomankan Imam Syafi'i dan juga meraihkan mazhab-mazhab yang lain yang muktabar. Dalam ketasawufan berpedomankan Imam Al-Ghazali rahimahullah, Syekh Junaid Al-Baghdadi dan juga Ibnu Arabi, dan sebahagiannya menerima lagi kemasukan Syekh Abdul Karim Al-Jili sebagai ulama tasawuf yang muktabar, kerana terdapat ribuan naskah yang mempengaruhi ulama Nusantara leluhur kita sebelumnya. Maka bila bertemu dengan cetusan ini, gagasan yang dibentuk oleh Abuya, baru telah jelas kepada kami bahawa kerangka ini tanpa isinya tidak akan membawa penyelesaian kepada umat. Lalu apa isi bagi kerangka ini? Isinya adalah cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah terbitnya akhlak mahmudah, amal yang soleh, akhlak yang bagus, tidak menyakiti dan tahan disakiti, dan juga membawa kesejahteraan, kebaikan kepada umat, dan menghindarkan segala bentuk kemudaratan kepada umat. Ini sahaja inti isinya yang sebenarnya cukup mudah untuk dipahami. Lalu melihat akan keuzuran yang dialami oleh Abuya, sedangkan perkara ini amat berharga, maka tercetuslah usaha untuk mengadakan muzakarah yang pertama di Melabu, kemudian disusuli yang keduanya di Shah Alam, Selangor, Malaysia, kemudian yang ketiganya di Cibinong, Bogor, di Abdia, yang ketiganya di Abdia, Aceh Barat Daya. Bapak Bupati tadi sebut tadi ya, di tempat beliau dengan penuh dukungan beliau. Kemudian yang keempat di Cibinong, Bogor, itu di tingkat ASEAN ataupun Nusantara, dengan kehadiran perwakilan daripada Thailand, perwakilan daripada selatan Filipina, Cambodia, Brunei, Malaysia, Indonesia. Termasuk juga cetusan daripada itu mula merebak, mula berkembang usaha-usaha yang lain di atas menyahut apa yang digagaskan ini. Beberapa pihak yang lain di atas nama pertubuhan-pertubuhan yang lain, misalnya di Malaysia, Pertubuhan Tarekah Muktabarah Malaysia, juga menganjurkan muzakarah yang demikian dan mendukung apa yang dijalankan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.